Sarapan apa pagi ini guys? So, jadi hari ini macam biasa, Bama ada dekat ruang makan Permas Jaya. Sekarang ni Bama dekat area ruang makan JB. Kawasan dia memang besar Petang makan ramai dekat sini. So dekat sini macam-macam makanan ada. So dia ada dessert, ada kek. Kat sini dah ada section lontong, soto, laksa Johor, bakso. Macam-macam lah. Banyak gila makanan kat sini lah. Kau tengok lah. Jadi Bama tak boleh nak list satu-satu lah. Tapi mana yang main-main Bama akan tunjuk dalam video Bama untuk korang tengok makan apa yang ada dekat sini guys. Tapi yang penting dekat sini dia ada sate. Okay? Sate kambing, sate ayam, dia ada babat. Kat sini pun dia ada roti jala guys. Kuah roti jala. Roti canai pun dia ada. Kalau korang cari nasi lemak bungkus pun ada nasi lemak bungkus kat sini. Bukan kata makanan Malaysia je, makanan Jepun pun dia ada guys. Lepas tu dekat sini dia ada macam ayam masak merah. Lepas tu kat sini pula dia ada ayam masak lada. Tapi yang penting dia punya dessert memang banyak gila lah. Macam-macam dessert ada. Kuih Melayu, kuih yang orang kata international semua ada lah. Tapi yang paling penting dia ada kuih-kuih tradisional banyak lah kat sini lah. Pulut, pengat semua ada kat sini. Macam ni pun ada kuih kat sini. Stesen air pun ada juga kat sini, stesen air. Macam-macam jenis air dekat sini. Air ni cedok sendiri ke abang cedokkan? Abang cedokkan lah. Okey okey. Masih. Yang ni abang ambil sate, sate kambing, sate ayam, sate daging. Bismillahirrahmanirrahim. Sate kambing. Dah. Cuma kambing dia macam lihat sikit lah. 8/10. Kita ada sate ayam pula. Dan ni pula adalah roti jala. Rasa kuah dia sikit Korang akan cuba. Kalau inti dia banyak gila dia bagi. Recommended untuk sarapan pagi guys. So next mesti yang kena cuba adalah nasi lemak bungkus dia guys. Tempur rasa guys. Kita rasa sambal dia sikit. Sambal dia okey, tapi Bama pernah rasa yang lagi better daripada ni lah. 25/10. Homemade chocolate guys. So yang ni Bama ambil ice chocolate. Pula kita ada kuih koci. So ini apam siap dengan krim. Nak cuba try. Memang sedap. Tepat pisang. So ni 9/10. Vietnam roll. Kuah warna hijau guys. 6/10 je lah. Dan dekat sini kita ada section roti canai. Roti sarang burung pun kita ada juga dekat sini Saya masuk TikTok boleh TikTok? Boleh bang Ni teknik orang lama tau, menebar roti canai. Jangan risau dia punya sate memang juicy yang ni pula adalah dia punya sate babat Jadi kalau korang penggemar makan sate babat ataupun sate kambing, boleh cuba sate dekat sini. Meja 8. Alhamdulillah, makan semua okey. Okay. Itulah harga total Bama makan semua sekali. Jadi guys, itu dia Bama makan dekat area ruang makan JB. Kalau korang rasa harga RM40.30 tu berbaloi untuk makan sarapan pagi macam Bama makan tadi, korang boleh datang dekat ruang makan JB di Permas Jaya guys. See you again next video. Bye bye.